lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika nasibum mimma kasabu. Orang yang berdoa ini, yang memohon supaya dengan amal ibadahnya ini mendapat kebaikan dunia, akhirat, dan dia dilindungi daripada azab neraka. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapat ganjaran kebaikan daripada apa yang mereka usahakan. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila menyebutkan dalam Al-Quran, ini menunjukkan ianya adalah sesuatu yang tepat dan solid. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan seseorang yang melakukan ibadah, amal ibadah, dia melakukan haji dan umrah kerana mengharapkan kebaikan dunia, akhirat dan berlindung daripada azab api neraka, dan mereka akan mendapat kebaikan daripada apa yang mereka usahakan. Ini adalah benda yang sabit, yang strongly solid sebagai satu garanti daripada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya setepat-tepat perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. This is not a meeting minutes. Tuan-tuan, kalau manusia, terutamanya orang kita lah kan, kita dah discuss, dah musyawarah dalam meeting. Lepas meeting kita boleh ada satu lagi keputusan baru. Meeting tu sendiri tak solid. Kan nampak macam okey, syarikat akan buat yang ini, kita akan keluarkan perkeliling. Tiba-tiba ada satu orang dia present direct kepada bos, tak lalu meeting. Orang tak ada ruang untuk orang berbincang tentang apa yang dia cuba presentkan. So dia guna pintu belakang dan kemudian bos pun caukia punya kan. Patutnya bos hormatilah meeting tu. Kalau dah settle dalam meeting, jangan ada perbincangan di luar, jangan ada perbentangan pasca meeting. Ikut apa yang kita dah discuss, semua orang faham dalam meeting. Tapi bos pun ikut, bos pun tukar. Ini cerita manusia punya hal. Tapi dalam Al-Quran, ianya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surah At-Takwir, innahu laqawlu rasulin karim. Ianya adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Dia itu, yakni Jibril, adalah makhluk yang mempunyai kekuatan, yang mana dia itu mendapat tempat yang tinggi di sisi Tuhannya yang mulia, yang maha memiliki arash. Muta'in thamma amin. Jibril itu adalah hambanya, makhluknya, yang sangat taat dan penuh dengan amanah. Committed. Maka Al-Quran ini bukanlah kalam fadhi, bukan kalam kosong, bukan perkataan kosong. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang yang melakukan ibadah dan dia itu mengharapkan kebaikan baginya di dunia dan di akhirat, dan dia mengharapkan supaya dia diselamatkan daripada azab api neraka, dia akan mendapat itu. Maka tak ada apa-apa yang boleh dipertikaikan, tuan-tuan dan puan azakumullah. Ada pula orang yang kononnya cerdik pandai, dia kata kita kalau nak buat apa-apa kita tak boleh harapkan dunia. Siapa yang kata? Kan? Kita kena faham, tuan-tuan dan azakumullah, bila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu secara mutlak, mudah untuk kita fahami, maka apa yang kita nak pertikaikan sebenarnya? Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang sentiasa segera hitungannya. Bila dah sampai pada waktu perhitungan, maka tak ada siapa-siapa yang boleh memperlengahkan. Bila Allah Subhanahu wa taala nak mengganjari, tak ada siapa-siapa yang boleh untuk lewatkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sujud Nabi, Allahumma innaka la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadda minkal jadd. Wahai Tuhanku, tidak ada yang boleh menjadi penghalang kepada apa yang Engkau nak berikan, dan tidak ada pula yang boleh berikan kepada apa yang telah Engkau halangkan. Tuan-tuan, bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan syari'ul hisab, kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ada satu ketetapan untuk mengganjari hambanya.
Dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjari hamba-Nya dalam keadaan yang paling terbaik. Dah paling terbaik pula. Kita rasakan macam bila kita minta duit, sekarang lah kena ada duit tu. Tidak. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi duit tu sekarang. Allah Subhanahu Wa Taala tahu bila nak bagi duit. So jangan kelang kabut. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kalau bagi duit tu sekarang apa pula jadinya. Sebab tu kita sebut dalam zikir kita, wala takilni tarfata ain. Janganlah Allah itu jadikan kita, wakilkan diri kita ni untuk diri kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tinggalkan kita sebelah mata. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala uruskan kita. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu an, ihfazillaha yahfazuk. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Kau jaga Allah, kau akan dapati Allah sentiasa berada depan kau. Allah menguruskan kita. Kita sendiri mungkin pernah merasakan satu kebaikan yang kita buat, kemudian direct Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kebaikan pula kepada kita. Dalam bentuk duit ke, dalam bentuk tiba-tiba sakit. Kita yang sakit, bila pergi klinik, sihat. Siapa pernah rasa benda ni? Dan kita rasa kita sakit ni. Memang kalau pergi klinik ni memang tak tahulah empedu ke, apa, paru ke, ginjal ke yang sakit kan. Tapi pergi klinik tak ada apa-apa. Ini semua keajaiban dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu kebaikan kita yang mana yang sedang Allah Subhanahu Wa Taala ganjari. Tapi berbuat baiklah dan mengharaplah kebaikan di dunia, di akhirat, dan juga menyelamatkan kita daripada api neraka. Kita tak buat baik sebab benda lain. Kita tak buat baik sebab dia tu adalah orang yang nanti bila aku susah, dia akan tolong kita. Kadang-kadang ada bersembang dengan kawan. Kawan kata, family tak support lah, aku bisnes lah. Family nak tukang share pun tak ada. Padahal family tu aktif di Facebook. Nak tukang share aku punya iklan pun tidak. Tapi tuan-tuan dan puan azakumullah, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun satu hari family kita tu susah, kitalah yang akan tolong. Tak perlu kita ungkit, bila aku susah kau tak tolong, bila aku buat ini kau langsung tak bantu apa-apa. Tak perlu. Kita buat dan kita tolong dia bukan kerana kita nak dia tolong kita, tapi kita nak supaya Allah yang tolong kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u